Baru-baru ini, penerbit eksekutif TV3 Muhammad Sufyan Cik Isa, 54 tahun, mengesahkan dia dan isterinya yang juga penyanyi dangdut, Mas Idayu, 53 tahun, sudah bercerai pada 4 Mac lalu. Difahamkan ikatan perkahwinan hampir 3 tahun dibina terlerai di Mahkamah Syariah Shah Alam, disifatkannya sebagai tiada jodoh lagi antara mereka. Selain itu, mengesahkan gosip yang dikatakan adalah benar bahawa mereka sudah sah bercerai pada 4 Mac lalu dan Sufyan menganggap tiada jodoh adalah punca penceraian. Bagaimanapun, hubungan antara dia dan bekas isterinya itu masih baik sebagai sahabat, namun jodoh mereka hanya sampai di situ sahaja dan dia positif menerima takdir yang sudah ditetapkan ini. Tambahnya lagi, mereka sudah tua untuk bermasam muka dan bergaduh. Sebaliknya, dia bersedia untuk terus bekerjasama dengan penyanyi dangdut itu dalam program dijalankan stesen TV. Menurut Sufyan, dia sedar tiada pasangan yang berkahwin mahu bercerai, tetapi urusan jodoh ini adalah ketentuan Allah yang Maha Esa dan sebagai hambanya, kita harus terima dengan reda. Sufyan dan Mas Idayu mendirikan rumah tangga pada September 2022 yang juga perkahwinan kali kedua masing-masing. Mereka difahamkan sudah mengenali sejak program Mentor 3 pada 2008, namun semakin rapat pada 2021 yang membawa pada pernikahan. Sebelum itu, Mas Idayu pernah berkahwin dengan pelakon Aman Graseka pada 1997 dan bercerai pada 2006. Mereka juga dikurniakan anak perempuan Nurdaini Ashika, 27 tahun. Selain itu, Sufyan juga pernah berkahwin dengan personaliti TV Intan Suraya dan turut berakhir dengan perceraian. Mereka juga memperoleh seorang cahaya mata. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga hubungan persahabatan Mas Idayu dan Sufyan kekal baik dan maju dalam karier yang dibina.